Assalamualaikum. Okey, hari ini 16 Oktober 2025. Okey, tadi datang letak racun serangga. Racun serangga kat pokok kelapa, pokok matua, semua pokok lah kecuali pisang. Letak racun tabu, racun serangga yang tabu punya. Ni adalah tapak yang nak buat bansal store dan juga tempat letak tangki air dan juga tempat rehat. Okey, inilah area yang saya plan nak buat bansal lebih kurang dalam 15x20. Dia satu faktor bajet. Kalau ikut memang hati nak besar tapi kita buat ikut keperluan 15x20 pun ingat dah cukup. Dan satu lagi, bila kita buat saiz 15x20 tu dia boleh boleh pokok kelapa kita tanam kiri kanan bagi teduh, kawasan bansal, tempat rehat. Okey, depan pun view pun dia elok. Okey, manakala daripada bansal akan nampak macam ni lah. Depan pokok kelapa, kebun kelapa. Okey, depan kebun kelapa, dan yang sebelah belakang view dia akan nampak kebun matua. Okey, matua alhamdulillah pokok-pokok hidup dengan baik. InsyaAllah, harap-harap semua tumbuh dengan sihat insyaAllah. Okey, saya rasa itu saja petang ni. Ni on the way nak balik ke rumah dah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.